Cahaya pagi menyinari, semangat baru kami berdiri. Lensa dan kamera jadi saksi. TVKT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhana Marisa binti Muhammad Mazan, Guru TVKT. Hari ini merupakan hari pertama persekolahan sesi 2026. Jom kita tanya perasaan rakan-rakan dan guru-guru yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa harapan cikgu untuk murid-murid pada tahun ini? Cikgu berharap pada tahun ini murid-murid dapat meneruskan pelajaran sebaik mungkin dan dapat menerima segala ilmu yang diajarkan oleh guru-guru, dan seterusnya. Cikgu sangat berharap pada tahun ini tidak berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini seperti buli dan juga perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan berlaku dalam kawasan sekolah. Itulah harapan cikgu pada murid-muridnya pada tahun ini. Assalamualaikum Puan. Apa harapan Puan untuk anak-anak di masa hadapan? Untuk diorang berjaya di masa hadapan, tercapai cita-citanya, bantu belajar bersungguh-sungguh. Itulah harapan Puan ini untuk anak-anaknya di masa hadapan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa harapan Tuan untuk anak-anak di masa hadapan? Saya berharap anak-anak sekolah rendah kampung Rengas ni supaya lebih kecemerlangan lah dari segi pendidikan, kurikulum dan sebagainya lah, supaya lebih maju ke hadapan, supaya budak-budak ni lebih berjaya lah pada masa akan datang lah. Itulah harapan Tuan ini untuk anak-anaknya di masa hadapan. Hai adik-adik, nama apa? Nama saya Muhammad Lari Hakim. Kalau awak? Nama Syakir. Apa perasaan adik-adik dapat datang sekolah pada hari ini? Belajar, happy-happy, jumpa kawan. Ni? Belajar nulis. Itulah perasaan adik-adik pada hari ini.